kereta nak lowered, tapi modal potong spring je. Ish. Selamat ke untuk kereta korang? Ramai yang nak kereta diorang nampak lowered, tapi dengan cara yang jimat dan mudah. So dekat sini kita ada KYB Ultra Flex Sport Spring. Lepas tu ada Sport Spring daripada brand kompetitor. Dan juga yang ni favourite korang, spring bakar dan potong. Potong spring ni memang red flag untuk aku. Sebab apa? Setiap gelung dekat spring ni dia ada berkait rapat dengan load kereta tau. So bila korang potong, spring ni dah tak mampu dah nak tahan lebih beban. Contohnya angkat berat dengan jari. Kalau 4 jari masih mudah, tapi kalau dah 1 jari, nak berjimat dalam modified kereta ni ada macam-macam cara. Tapi jangan sampai korang abaikan keselamatan diri korang. Kalau korang tengok, KYB Ultra Flex ni dia bukan sekadar spring yang dipendekkan je tau. Ia menggunakan 2 rate progressive coil design, yang mana masa korang drive biasa-biasa, part coil yang rapat ni bagi respon yang lebih comfort. Tapi bila kereta ada beban ekstra, masuk corner ataupun elak sesuatu dengan tiba-tiba, part coil yang lebih besar ni akan bagi extra support untuk kereta korang. Okey, sekarang kita nak timbang pula berat ketiga-tiga jenis spring ni. Disclaimer, berat bukan satu-satunya penentu kualiti, tapi ia boleh memberikan gambaran tentang jumlah material untuk unit yang kita bandingkan hari ini. So untuk perbandingan kali ni, KYB punya spring dia lebih berat dengan binaan yang lebih substantial. Macam aku cakap tadi, untuk KYB Ultra Flex ni dia ngam untuk pelbagai situasi tau. Contohnya bila atas highway, dia comfort, selesa. Tapi bila masuk corner ataupun ada extra load, spring masih menerima beban dan masih mampu mengawal kereta dengan baik. Kereta lowered bukan sekadar pada rupa, tapi ianya untuk kestabilan dan yang paling penting ialah keselamatan.